Ranking Thailand naik mendadak, amaran awal buat Malaysia. Namun, sebelum kita teruskan perbincangan, jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat terkini mengenai pasukan kebangsaan setiap hari. Kemajuan prestasi pasukan kebangsaan Thailand kini menjadi satu amaran awal buat Malaysia. Kedua-dua pasukan telah pun menamatkan keseluruhan aksi kumpulan bagi pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027. Nasib berbeza ditanggung oleh Harimau Malaya kendalian Peter Klamovski selepas hanya menduduki tangga kedua kumpulan di belakang Vietnam dan tidak layak ke pentas tertinggi Asia itu. Persembahan pada peringkat kelayakan memberi kesan besar kepada kedudukan ranking FIFA kedua-dua negara selepas Thailand melonjak ke kedudukan 93 dunia dengan 1252.14 mata, naik 2 tangga berbanding kemas kini terdahulu ke 95. Pasukan bimbingan Anthony Hudson cemerlang muncul juara kumpulan sekaligus layak ke pentas Piala Asia 2027 Arab Saudi. Harimau Malaya pula menerima kesan besar susulan tewas 3 perlawanan kumpulan secara keputusan rasmi, membawa pasukan jatuh 17 tangga ke kedudukan 138 dunia dengan 1086.22 mata. Kemuncak dua pasukan ini bakal dirasai tatkala Thailand dan Malaysia diundi dalam kumpulan B, saingan ASEAN Hyundai Cup 2026 bermula Julai ini. Pertemuan Malaysia dan Thailand dijadual berlangsung pada Sabtu, 1 Ogos 2026 di tempat lawan. Silahkan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.